Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ni saya nak membacakan komen daripada satu kawan kita. Dekat sini kawan kita ni kata yang first Petronas bankrupt. Yang ni saya tak mau ambil kacau. Isu Petronas bankrupt ke maju ke sekatilah. Yang tu kita tak mau ambil tahu sebab dah ramai dah menerangkan pasal benda yang sama. Okay, second. Dia kata dekat situ yang pekerja asing ramai dah balik negara masing-masing. Oh ya ke? Terima kasih ya atas infonya. Terima kasih sangat-sangat. Okey, third sekali kat sini dia kata yang rumah macam reban ayam, kereta motor buruk, rakyat kebuluran. Okey lah. Maybe ini pendapat dia tapi rasanya pendapat kamu ni 100% salah lah ya. Kami kat Malaysia ni tak adalah seteruk yang sampai kamu fikirkan macam tu sekali. Tak adanya. Alhamdulillah. Aman je lagi hidup kami ni. Okey. Cakap pasal rumah. Rumah-rumah yang korang nampak kat video ni semuanya ni nampak macam reban ayam ke? Minta maaf lah sebab kalau kat Malaysia kan reban ayam tu dia daripada macam nak kata kayu kan. Kayu yang biasa-biasa. Bukan kayu mahal ke apa no. Kayu biasa. Okay, tumbuk paku sana, tumbuk paku sini, jadi reban ayam. Macam kat video ni kalau korang nampak, ada rumah daripada kayu kan. Okay, yang ni kayu mahal lah ya. Bukan kayu 2% tu. Bukan. Rumah, walaupun rumah biasa je korang nampak kan. Rumah yang kayu ke. Tapi kita kena tahu satu benda iaitu kat Malaysia ni, walaupun rumah kayu, tapi kayu pun mahal juga. Ya, dekat Malaysia ni, jangankan batu. Kayu pun kat Malaysia mahal. Gitu. Rumah batu pun mahal. Cumanya, kos untuk membina rumah kayu ni dia lebih mahal. Okay. Jadi, first tu nak cakap pasal reban ayam tu kan. Jadi rasanya pernyataan yang ni salah ya. Rumah kat sini tak ada punya pasal reban ayam. Alhamdulillah. Semuanya okey-okey. Semuanya bagus-bagus. Second ni cakap pasal motor dengan kereta buruk. Cakap pasal motor dengan kereta ni, rasanya yang ni kita tak perlu nak jadikan isu sebab kereta, motor, segala jenis kenderaan kan, semuanya kita beli untuk kita gunakan dalam keseharian kita. Cuba bayangkan, kereta tu cantik sangat-sangat tapi nak guna tak boleh sebab rosak. Tak boleh juga kan. Jadi janganlah kata macam tu. Tak kisahlah kereta perwira sekalipun kan. Kalau ada kereta sendiri, yang tu kira bagus dah. Motor pun sama juga. Apa function motor besar-besar kan. Tapi kalau kita tak boleh nak bawa, kita tak boleh nak guna, lebih baik motor tu biasa saja tapi kita boleh guna. Lepas tu, okey lah juga. At least adalah juga kereta kan. Daripada tak ada kereta langsung macam mana? Takkanlah 24 jam nak call Grab. Okey, rasanya bajet untuk menggunakan Grab ni lagi tinggi tau daripada bajet orang yang beli kereta sendiri ni. Kereta sendiri ni kita bayar. Last habis bayar, kereta tu jadi milik kita. Grab ni, okey, contoh macam nak pergi kawasan yang jauh 3 km dari kawasan kita pun, kena bayar RM4, RM5. Jadi bila ada kereta sendiri, kita tak bayar-bayar semua ni. Okey, at least ada kereta sendiri. Buruk ke, cantik ke, yang itu kita bincang tepi. First of all, ada kereta sendiri. Sebab saya tahu ramai sangat yang suka jadikan perkara ni isu. Okey, tak salah pun nak guna kereta apa sekalipun. Proton ke, Perodua ke, Honda ke, BMW ke, tak salah. Ikut cita rasa kita, ikut yang mana kita mampu beli. Ada orang, dia beli kereta mahal-mahal BMW itu, tapi setiap hari duk merungut. Merungut tak boleh nak bayar lah. Mahal lah bulanan. Okey, jadi tak perlulah kita nak kata macam tu. Orang tu guna kereta buruk ke, kereta tak buruk ke, kereta lawa ke. Rasanya selagi benda tu tak mengacau hidup kita kan, kita tak perlu nak jadikan satu benda tu masalah. Tak perlu nak jadikan satu benda tu sebagai isu selagi benda tersebut tidak mengacau hidup kita. Kalau jiran kita, contoh, jiran kita pakai Proton Mira. Sekali jiran kita lah nak pakai kereta apa sekalipun, tak kacau hidup kita kan. Dia tak mengacau hidup kita. Jadi, kita tak perlu nak jadikan benda tu isu. Kalau masalah ke no, tak perlu sangat-sangat. Sebab tak ada function. Benda tu bukan kacau hidup kita pun kan. Okey, tak kacau hidup kita langsung pun. Jadi, kenapa kita nak jadikan masalah dalam hidup kita? Yang guna kereta tu jiran kita, bukan kita. Ni saya bagi contoh je lah. Okey. Jadi tak maulah berburuk-buruk sangka dengan orang kan.
Okay. Bukan second, third. Yang ketiga. Diorang kata kita kebulu makanan. Kita tak makan. Cakap pasal makanan ni kan. Rasanya kat Malaysia ni kami sentiasa makan. Setiap hari makan. Ni sebenarnya saya bersama video ni pun saya dah makan dah. Baru je tadi saya makan kuih kari pap dengan minum teh. Baru je. Tadi tengah hari tadi makan nasi kandak. Pagi tadi makan nasi lemak. Lagi malam makan apa tak tahu lagi. Jadi kami sentiasa makan. Ini tidak menunjukkan sama sekali yang kami ni kelaparan ke. Kami ni tak cukup makan. Tu no. Tapi rakyat Malaysia ni bersederhana. Korang selalu kata kami ni tak cukup makan lah, kurus lah. Sebenarnya bukannya. Kat Malaysia walaupun ada orang kurus tapi jangan ingat orang tu tak makan. Kami orang-orang yang kurus ni sebenarnya lagi kuat makan tau. Cuma badan je tak membesar. Janganlah kata kami ni kebulu makanan ke, tak mampu makan ke. Semua ni sama mampu je. Okey, cuma kadang berat badan tak naik. Kadang kami tak menunjuk kami makan apa. Tak kalah setiap kali saya nak makan, saya kena buat vlog. Hi guys, hari ni saya nak makan. Tak kalah setiap kali nak buat macam tu kan. Of course lah, no. Jadi janganlah kata macam tu. Tak apa, lepas ni setiap kali saya nak makan, saya akan kata, hi guys, sekarang saya nak sarapan. Hi guys, sekarang ni saya nak makan tengah hari. Takkanlah sampai nak buat macam tu kan. Okay. Saya bukan apa. Cumanya janganlah keluarkan statement-statement palsu macam ni. Korang nak tahu satu benda tak? Bila korang keluarkan statement-statement palsu macam ni kan, ada setengah netizen, diorang percaya tau. Bila diorang percaya, apa lagi diorang pun sebarkanlah statement-statement palsu macam ni. Lepas tu, satu dunia fikir rakyat Malaysia ni rumah macam reban ayam lah. Itulah, inilah. Sangat-sangat tak bagus lah kan. Kalau kita fikir balik pun rasa macam, ya Allah, apa ni? Tapi saya nak tanya-tanya sikit lah kan kat orang ni. Rumah mana yang macam reban ayam? Alhamdulillah dari tadi semua rumah-rumah ni saya tengok. Semua ni bagus je, elok je, cantik je. Yang mana ni? Tertanya-tanya dah, ya Allah. Lain kali kan, kalau rasa tak boleh, tak suka, jangan ambil tahu pasal benda tu. Okay, second saya nak cakap, dari tadi pun saya tak jumpa lagi kereta buruk ke, motor buruk ke. Okay, kalau ada pun yang tu, still selalunya kat kampung ni, motor tu walaupun dah berusia, tapi kami still jaga. Sebab ada kenangan masing-masing tau, bukan saja-saja. Okay, jadi janganlah cakap macam tu. Korang sini pun dah nampak suasana, pasal makanan pun saya dah cakap. Okay, jadi okeylah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.